Kerajaan negeri bersyukur atas kejayaan mencatat kutipan hasil tanah berjumlah RM380 juta bagi tahun 2025 yang merupakan satu pencapaian memberangsangkan hasil usaha bersepadu Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan bersama pejabat tanah dan jajahan di seluruh negeri. Kejayaan ini didorong oleh beberapa faktor utama. Antaranya pertama, pengukuhan tadbir urus dan pemantauan kutipan hasil. Pejabat Pengarah Tanah dan Galian telah memperkemaskan mekanisme pemantauan dengan menetapkan sasaran kutipan yang jelas kepada setiap pejabat tanah dan jajahan serta melaksanakan pemantauan prestasi secara berkala. Yang kedua, peningkatan kecekapan pentadbiran pejabat tanah dan jajahan. Prosesan permohonan berkaitan tanah seperti pemberi milikan, tukar syarak dan pecah sempadan diproses secara lebih sistematik. Yang ketiga, pemerkasaan sistem pembayaran dan perkhidmatan digital. Penyediaan kemudahan pembayaran hasil tanah secara atas talian serta pendigitalan sistem pentadbiran tanah telah mempercepatkan proses perkhidmatan di samping meningkatkan ketulusan serta keberkesanan pengurusan kutipan hasil. Bagi memastikan prestasi kutipan hasil tanah ini dapat dikekalkan dan dipertingkatkan di semua jajahan pada tahun ini, tahun 2026, kerajaan negeri akan meneruskan beberapa langkah strategik seperti berikut. Pertama, menetapkan KPI kutipan hasil yang jelas kepada setiap pejabat tanah dan jajahan selaras dengan potensi hasil di kawasan masing-masing. Yang kedua, mengoptimumkan penggunaan tanah kerajaan melalui pembangunan strategi pajakan atau kerjasama pembangunan yang berpotensi menjana premium dan hasil berkaitan tanah. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran dan pematuhan pembayar cukai melalui berbagai saluran komunikasi agar pemilik tanah memahami kepentingan menjelaskan bayaran cukai tanah tepat pada masanya. Yang keempat, memperkukuh kapasiti sumber manusia melalui latihan berterusan bagi meningkatkan profesionalisme dan kecekapan pegawai dan kaki tangan dalam pengurusan hasil tanah. Yang kelima, mempertingkatkan penguatkuasaan di bawah kanun tanah negara bagi memastikan pematuhan undang-undang serta mengelakkan sebaran keterisan hasil negeri. Sekian, terima kasih.